Adik-adik, kalau setiap kali nampak buy now pay later terus rasa nak tekan beli, video ini memang untuk adik-adik. Stay sampai habis, kita bincang pasal realiti berhutang untuk gaya hidup. Sekarang ni banyak aplikasi bagi peluang beli barang tanpa bayar penuh. Nampak macam senang, tapi sebenarnya itulah perangkap kewangan yang paling senyap. Mula-mula bayar RM50 sebulan. Lepas tu tambah lagi satu. Lama-lama jadi 4 ke 5 bayaran serentak. Semua sebab nak nampak bergaya. Telefon baru, kasut branded, smartwatch. Tapi bila gaji masuk, separuh dah kena potong untuk insurans. Akhirnya, hidup nampak mewah tapi poket sentiasa kosong. Kalau adik-adik nak betul-betul rasa kaya, bukan dengan barang, tapi dengan simpanan. Salah satu cara paling senang nak mula, simpan emas. Sebab bila kita simpan emas, otak kita mula ubah cara pandang nilai. Sebelum jadi, kita jadi lebih berhati-hati sebelum berhutang. Sebab tahu nak jaga aset yang dah ada. Contoh, kalau adik-adik asing 150 ke 200 setiap bulan untuk beli emas di Public Gold, dalam setahun dah boleh dapat lebih 3 gram emas. Tak besar pun, tapi harta itulah sebenarnya yang bebas faedah, bebas hutang. Bayangkan 3 tahun dari sekarang, masa orang lain masih bayar hutang telefon, adik-adik dah ada simpanan emas sendiri yang nilai dia makin naik. Tak perlu malu hidup sederhana. Malulah kalau nampak kaya tapi penuh hutang. Kalau adik-adik rasa video ni terkena tepat di dada, tag kawan-kawan yang selalu suka beli pakai insurans, biar sama-sama belajar cara bebas kewangan dan mula simpan emas. Follow saya untuk video emas dan kewangan seterusnya.